Okey. Okey guys, hari ni kita ada satu Mini Cooper Countryman dia nak tukar bateri. Sebab bateri dia dah tak boleh nak start dah. So dia kena pakai jumper. So bahagian bateri dia dekat bahagian dalam ni Jadi kita kena buka panel atas ni supaya kita boleh masuk buka bateri kat dalam. Okey, jadi kita buka dulu. Tengok macam mana. Okey, ini adalah bateri yang dia pakai untuk Mini Cooper Countryman ni. Dia jenis DIN65, jadi LN3 ataupun EFB. Okey, bateri dia punya CCA tinggal 233 saja. Dia kata pun dia nak start pun memang kena jumper lah. Okey, jadi kita tengok bateri Nanex pula. Okey, untuk bateri Nanex ni 12 volt 50 Ah, dia punya CCA 1503 dia sangat tinggi untuk kereta ni. Dia juga didatangkan dengan 3 tahun waranti dan anggaran penggunaan 3 ke 5 tahun. Berbanding dengan bateri biasa, dia punya waranti lebih pendek lah. Okey, sekarang kita dah pasang cuma kita belum pasang lagi bahagian panel atas bateri ni. Kita akan cuba start dululah. Tak ada masalah. Okey guys, bagi sesiapa yang nak mencari bateri untuk kenderaan anda, boleh datang ke kedai kami di Puchong Getaway kami betul-betul berhadapan dengan LDP Highway. Daripada Bukit Puchong menghala ke Putrajaya belah kiri Terima kasih. Okey, tak ada masalah guys. Mudah saja start dia.